senang lah sekarang. Cihuy! Woi, sayangku. Siapa tu? Kenapa tu? Lik? Woi, aku kawan kamu yang sama-sama kita dulu. Si siapa ni? Kau rupanya. Salam Aku dulu. Siapa tadi? Sap. Woi, kamu ingat kan yang dulu kamu tuh yang menjual? Ya, ya. Coba kamu pikir macam mana binasanya kamu tuh. Binasanya kita. Macam mana ada tuju hidup kita? Result tak berapa okey ni. Member-member lain semua dah berjaya. Tak lah, aku pun tak tahu. Bila lah aku nak berjaya. Jom kita tengok akak meniaga tu. Macam best ni. Dia jual apa lah? Jom. Kau kak. Dia cakap macam apa ni? Apa tadi? Nama saya adik. Apa tu kak? Maksud dia hello dalam bahasa Korea. Oh. Akak jual apa ni kak? Saya jual makanan Korea. Ni berapa satu? Yang ni RM6, yang ni RM15. Ayam kapcong dengan ramen. Yang ni 15, 15. Kau ada duit tak? Tak ada duit lah. Kau ada berapa Cukup kita nak beli. Apa dia dah minta je cukup beli satu je. Tak apa kak, kita orang beli satu je lah. Satu je. Ah. Oh, tapi Ni je yang kami ada. Ambil lah satu setengah. Akak bagi. Akak bagi kak? fee. Akak bagi fee. Boleh tak? Okey kak. Terima kasih banyak kak. Terima kasih kak. Okey. Terima kasih kak. Wait. Baik kan akak tu. Betul lah. Dia tahu kita tak ada duit tapi dia bagi free eh. Jarang jumpa akak meniaga tu. Man, puasa kan? Apa kata kalau kita buka bisnes? Kita meniaga ayam Korea lah. Ayam Korea, makan makanan Korea lah. Makanan Korea lah kiranya. Okey juga kan? Dalam Malaysia tak banyak pun kedai Korea ni. Idea menarik juga. Jom lah kita makan dulu. Jom kita makan, lepas tu kita fikir nak buat apa. Okey. Nak ada orang. Macam ni. Hai kak. Hai kak. Jemput datang kedai kami. Ni menu baru kita orang baru meniaga kedai makanan Korea. Oh. Boleh maju ke kedai kau orang ni? Tak payah jual ya. Tapi kak, Apa kita orang ni? maju. Apa jadi tu? Besar sampai kena koyak kertas pula. Weh, akak tu koyak macam tu je kertas kita tadi. Bro, kita buat benda ni pun makan duit juga. Macam mana Assalamualaikum. Salam. Korang dua okey tak? Apa jadi tadi? Sampai kena koyak kertas tu. Tak ada lah bang. Kita orang baru buka kedai. Jadi kita orang nak promote lah kat bisnes kita orang ni. Tapi tak tahulah sampai dia macam ni. So, korang promote kedai apa? Makanan apa korang Kita buat? orang promote kedai ni makanan Korea. Korang baru ni je lah buka kemah ya macam tu. Baru je. Kalau Kalau- kita kalau- orang memang susah. Okay. Jadi korang dua memang kawan baik atau rakan sekerja je? Untuk Kita orang memang kawan baik. Kawan dari belajar. kalau macam abang offer untuk buka kios lah, Serius ke bang? macam Apa tu, bagi korang modal untuk buka bisnes korang. Tapi kita orang macam misalkan Tak apa, kita running 3 orang. kita ni bang. Kalau macam tu boleh lah. Korang Tahu aja berani, rezeki kita. korang berani ambil cabaran tak untuk buka bisnes? Boleh kita orang berani dia sama cabaran. Kita boleh jadi rakan usahawan untuk usahawan kita punya 3 orang je. Ataupun kita cari orang lain ni. Boleh bang. Kau setuju? Okey je. Aku okey. Kalau macam tu, jomlah. Saya tunjuk abang kedai kami. Okey, jom.
Jadi macam mana idea korang untuk jadi usahawan muda ni? Sebenarnya kita orang ada terfikir nak mula meniaga ni sebab kita orang pergi ke satu kedai ni. Kita orang tengok akak tu meniaga makanan Korea. So kita orang tengok menu dia pun macam menarik juga. Bila kita orang dah beli tu, dapatlah idea tu. Bang, ini makanan yang kami jual. Abang boleh rasa tak? Ni sampel korang ni lah. Ini ayam, yang dalam ni ramen. Saya try ayam dulu lah. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Kita buka. Macam mana bang? Okey. Ni memang bila order baru goreng kan? Bila order baru kita orang goreng. Sebab dia crispy lagi lah. Kiranya korang boleh pergi jauh lagi ni. Boleh push lagi. Kita orang pun jual ayam ni RM1.6. Macam mana? Lah, ada Okey. 5 ketul. Berbaloi lah. Berbaloi. Jadi macam mana bang dengan planning kita? Kita try cari tambah lagi ni. Tambahkan lagi menu. Boleh, boleh. Syukurlah banyak-banyak. Kan rezeki Tuhan tu luas. Betul. Kita boleh kita tidak jangkakan, kita percaya sudah. Amin. Mat, Bang, dengan Ahmad. Ni Sihat, siapa? Ini siapa ni? Inilah yang bantu kita orang buat bisnes. Nama siapa? Siapa? Kawan dorang eh? Kawan orang. Oh. Jadi macam mana bisnes sekarang? Lama tak jumpa Alhamdulillah korang? bang, dah bagus. Dah running okey dah? Dah baik. So apa perkembangan yang baru? Kita orang ingat kita orang nak perluas kedai bisnes dekat Kuala Lumpur ke. Kita orang nak buka cawangan lagi banyak. Okey, menarik idea korang. Ini kan ada dia. Tuan bantu orang dari Ya, aspek saya apa? bagi modal untuk dorang buka kios tadi. Oh, terima kasih banyak-banyak tuan. Okey, Kawan saya. sama-sama. Itulah tanpa bantu abang tak tahulah macam mana hidup kita orang sekarang. Betul? Kita tu rezeki korang untuk bidang usahawan ni. Okeylah. Good luck ke depannya. Okay. Jumpa lagi Sab. Okey, ada apa-apa beritahu. Saya ada ni tukar. Abang nak ke mana? Saya baru je tadi. Jom bang, kita pergi minum dulu. Okey, jom. Okey, jom. Oh, Hai Sab. tak ajak. Hai, sekali lah. Jom. Annyeong. Kalau kawan tengah craving makanan Korea yang sedap, rasa asli dan harga berbaloi, datanglah ke kedai Little Lisa. Ada pelbagai jenis menu makanan Korea yang menarik, antaranya ramen, ayam Korea, sushi dan lain-lain. Korang nak tahu tak, Little Seoul ni mula beroperasi pada 16 September 2024 dan diasaskan oleh Puan Surwani binti Abdul Kadir atau lebih dikenali sebagai Cik Su. Little Seoul menawarkan menu makanan Korea yang diolah sendiri, diinspirasikan daripada Korea dan disesuaikan dengan cita rasa orang tempatan. Di sebalik setiap hidangan ada cerita yang bukan biasa-biasa. Jangan sekadar tengok je tau, datang dan rasa sendiri di Little Lisa. Jom datang hari ni.